Saya sebenarnya tak reti nak urus-urus pasal jenazah ni. Saya minta tolong sangat Atuk. Uruskan jenazah ayah saya sampai selesai. Nak mana tu? Kan Baba cakap pergi sekolah biar Baba hantar. Masuklah kita. Ijat. Dengan aku kena manja-manja. Kami faham tugas mengajar tu tugas utama kami. Tapi dalam kes Ijat ni, dia memang tak merasa baik. Patutnya Ijat jadi contoh untuk adik. Tapi Ijat Diam. Ni dari mana pandai belajar menjawab ni? Ha? aku dah muak tengok gong-gong. Aku tak ada nasi sedih. Nanti aku balik kampung, kawan-kawan aku kat sini sambut aku dengan kapet merah. Cepatlah. Ijat. Baik Atuk tu. Kawan-kawan kamu semua dah tak ada. Kalau kamu nak jumpa dia, tunggu cuti sekolah. Tadi tak nampak pula Ijat dia tak ikut sekali. Sekarang baru aku tahu ni. Rupanya dia balik sini nak jumpa kawan-kawan dia aja. Ijat! Bangun! Kenapa Tok? Baba datang? Apa Baba? Aku bagi kau masa 5 minit. Kau ni dah melampau tau. Siapa yang ajar kau cakap macam tu dengan ayah kau sendiri? Sekarang ni kau sabunkan jenazah ni. Boleh ke tak boleh ke, dia kena buat.